dari luar nak datang ke sini Parit Sulong, mesti akan lalu Sri Medan. Makanan apa yang best kat sana? Medan. Kau kedai ke? Yang sedap. Yang sedap. Nasi ambeng. Oh, nasi ambeng. Nama nasi kedainya? Ambeng, dekat kedai Kak Mala. Kedai Kak Mala. Nasi ambeng. Oh, nanti kalau kita pergi sana boleh sekali makan yang kita orang boleh, je. Boleh. InsyaAllah. Mi Bandung pun ada kat Bekasi Medan. Tempat singgah dekat Warung Kuning pun ada juga. Warung Kuning. Kuning? Alamak. So, ni trademark kita sebelum balik ni Acik. Trademark kita last ni. Okey. Ada barang kita kasih sold. Terima kasih Acik. Saya jual dengan harga tersebut ya Cik. Kita tahu dengan harga tersebut. Ya. 10k. 10k. Dua barang. Ada? Dapat? Oh, dapat buket. Dapat buket. Dapat gold bar lagi. Dapat member card VVIP. Dan ni Cik. Okey.